Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Fatih bin Syarul Hisham dari Sekolah Kebangsaan Bukit Senggih. Dan hari ini kita akan meneraka satu revolusi dalam dunia pendidikan. Sesuatu yang sedang mengubah cara guru mengajar dan murid belajar. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan Dasar Pendidikan Digital (DPD) pada 28 November 2023 dengan visi melahirkan generasi yang fasih digital serta berdaya saing. Dasar ini berlandaskan 4 objektif utama termasuk mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidikan agar dapat mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam ekosistem pendidikan. Dunia pendidikan kini berubah dengan pantas. Salah satu teknologi yang membantu guru dalam pembelajaran ialah kecerdasan buatan atau AI. Bagaimana guru memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengajaran mereka? Jom kita terokai bersama. Sebelum teknologi AI diperkenalkan dalam pendidikan, tugas harian seorang guru sangat bergantung kepada kaedah manual. Berapa tahun cikgu berkhidmat dalam dunia pendidikan? Okey, saya dah berkhidmat dalam dunia pendidikan sebagai guru. Tahun ni dah masuk 35 tahun lah. Boleh tak kalau cikgu kongsikan macam mana cikgu menyediakan bahan pengajaran dan menyimak kerja murid? Okey, dulu cikgu kena siapkan rancangan pengajaran dan juga bahan bantu mengajar secara manual lah. Lebih-lebih lagi nak semak kerja murid ambil masa yang agak lama. Terutamanya bila nak menganalisis ataupun nak tahu kelemahan murid-murid ni secara individu lah. Menyediakan bahan bantu mengajar mengambil masa yang panjang, manakala proses menilai dan menganalisis prestasi murid sering menjadi cabaran, terutama dalam mengenal pasti kelemahan individu dengan cepat. Bagaimana AI boleh membantu cikgu dalam pengajaran? AI ni memang sangat membantulah. Memang program ni memang sangat bagus. Dia sangat menjimatkan masa cikgu dan memudahkan urusan cikgu. Contohnya macam ni aplikasi Conquer ni lah yang saya tengah buat ni. Saya baru nak buat ni. Saya nak masuk sains tahun 1. Jadi saya type je tajuk sains, apa jenis soalan yang saya nak, berapa soalan yang saya nak, alas apa yang saya nak, saya type dan saya generate soalan yang tersedia. Masuk kelas, saya boleh paparkan kepada murid. Memang mudah, memang sangat menjimatkan masa cikgu. Dengan bantuan AI, guru kini dapat menjimatkan masa dalam penyediaan bahan pengajaran. AI bukan sahaja boleh menjana soalan kuis secara automatik tetapi juga menganalisis pola pembelajaran murid bagi membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka secara lebih spesifik. Sebagai pemacu utama transformasi pendidikan, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga memimpin perubahan untuk memastikan pembelajaran lebih cekap, berkesan dan relevan bagi generasi masa depan. AI bukan pengganti guru tetapi ia adalah alat yang membantu menjadikan pengajaran lebih cekap dan menarik. Dengan penggunaan yang bijak, AI boleh menjadi rakan terbaik dalam pendidikan. Sekian, saya Muhammad Al-Fatih bin Syarul Hisham dari SK Bukit Senggih.